Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna 'ilman walhaqna bis salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ajma'u ala jawazi salatil janazati ba'da subhi wal asri. Dan ijma'lah mereka itu ulama di atas harus sembahyang banyak selepas daripada subuh dan asar. Ini pun jadi satu masalah di negeri Kedah dulu ni. Ada satu ulama besar Kedah, dia kata haram sembahyang banyak selepas daripada asar. Selepas subuh tak sembahyang lah kan. Ni selepas daripada asar dia kata haram. Jadi kalut jugalah. Masa saya kecil dulu, apa lebih kurang 35 tahun dulu ni. Atau dia tak boleh. Sedangkan ijma' ulama tu, hidup kata tak boleh tu jadi engkar ijma' ulama lah pula. Wa qisa bidzalika ghairu, dan dikiaskan dengan demikian itu dengan solat apa jenazah tu ghairu, selain pada solat jenazah, ghairu zalika. Kemudian ada larangan tu, wa humilan nahyu fi ma dzukira ala salatin la sababa laha, dan ditanggungkan larangan sembahyang lepas asar dan lepas subuh fi ma dzukira, pada barang disebut akan itu ditanggung ala salatin, di atas sembahyang sunat yang la sababa laha, yang tidak ada sebab baginya bagi solat tu. Itu yang tak bolehnya. Korban terus. Allah tu korban terus. Ditanggung. Allah tu korban terus. Tak macam humila. Allah tu takluk pada humila tu lah. Kalau jawab hamlu boleh juga. Allah tu korban dah kan. Wahya daya itu salatin la sababa laha ni an-nafilatul mutlaqatu. Allah sembahyang sunat mutlaqah. Sembahyang sunat mutlak itu yang haram lepas asar dan lepas subuh. Aulaha sababun mutaakhirun, atau pada la sababalaha, ditanggungkan larangan itu di atas solat yang laha sababun mutaakhirun, yang ada baginya bagi solat itu sebab yang terkemudian. Wa sayati bayanwa, dan selagi akan datang keterangannya, keterangan bagi solat bagi solat ni, solat yang ada sebab Allah sababun mutaakhirun ni. Wa kharaja bi ghairi wa kharaja bi ghairi harami Makkah ni, keluar dari kata selain daripada haram Makkah ni, terkeluar as-salatu bi haramiha, oleh sembahyang di tanah haramnya, tanah haram Makkah. Kan sembahyang di tanah haramnya, tanah haram Makkah. Apa tu? Al-masjidah wa ghairuhu. Jadi apa? Pada haramiha. Apa dia haramiha tu? Al-masjidi wa ghairuhu, masjid. Kalau kita baca dengan masjidah boleh. Apa al-masjidah kana wa ghairuhu, masjid ada ia haram Makkah, wa ghairu, dan lainnya daripada masjid. Maknanya sama ada di masjid kan, lain pada masjid kan, tak kisah. Fala tukrahu, maka tidak dimakruh akan dia akan salah biharamiha,
mutlaqan. Sebab apa? Li khabari ya bani abdi manafin, kerana hadis, wahai bani abdi manaf, la tamna'u ahadan, jangan menghalanglah oleh kamu akan seorang pun, tawafa bihadzal baiti, yang tawaf ia di ini baitillah ni, wa shalla, dan bersolatlah ia ahadun tu, ayyata sa'atin sya'a, mana-mana masa yang dia kehendaki, min lailin, malam ke, au naharin, atau siang ke, tak boleh larang. Dia ada hadis tu. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu Tirmidzi, wa qala, dan berkata ia Tirmidzi, hasanun sahihun, hadis hasan yang sahih, wa bi ghairi mutaakhirin, mana wa kharaja, terkeluar yang kata ghairi mutaakhirin ni, ma laha sababun mutaakhirun. Nah, sini tempat yang dia janji tadi kan. Barang yang ada baginya bagi solat tu, ma laha lima, ma tu muannas ya, ma laha sababun mutaakhirun. Kalau sebab dia belakang fatahrumu, maka haramlah ia solat tu selepas subuh dengan selepas asar. Contohnya kalau salatil ihrami, seperti sembahyang ihram, sebab ihram ni dia sembahyang dulu bawa ihram. Mandi sama kan? Mandi dulu bawa ihram. Wa salatil istikharati, dan sembahyang istikharah pun, sebab istikharah tu lepas pada sembahyang. Sebab apa? Fa inna sababahuma, maka sungguhnya sabab bagi kedua-duanya, bagi solat ihram dan solat istikharah ni, wa huwa sabab tu al-ihram wal istikharatu tu adalah mutaakhirun. Sebab dia duduk belakang. Amma idza qasada ta'khir al-faitati ila al-awqatil makruhati, adapun apabila qasadlah ya seorang tu akan takhirkan, tangguhkan sembahyang qada tu sehingga kepada waktu yang diharam, yang dimakruhkan, liyaqdiyaha fiha, supaya dapat mengqadalah ia seorang tu akan dia akan faitah fiha fil awqat, au dakhala fiha al masjidah, ataupun masuklah ia seorang tu fiha fil awqat tu al masjidah, seorang tu masuk dalam masjid pada waktu tahrim lepas asar, tapi biniyati tahiyyati faqat, dengan niat semata-mata nak buat tahiyah sahaja. Jawab dia, falatan aqidus salatu, maka tidak salat oleh solat. Sebab dia bermain-main kan, tahari, ada pilih waktu tu. Wa kasajadati syukri, dan seperti apa tu Oh, atau pada apa? Tak macam muktada syukur, dengan apa khabar mukaddah. Wa kasajadati syukri wa sajadati lawati, ada waw kan? Wa kasajadati syukri wa kasajadati syukri sajadati tilawah. Oh, sini ada waw. Itu yang tak faham tu. Sini ada wa kasajadati syukri wa apa ni, wa sajadati tilawah. Tak faham. Ada waw sedikit pun rosak. Wa kasajadati syukri sajadatu tilawati, dan sujud tilawah tu seperti sujud sahwi. Hukum dia tak boleh buat juga kan. Boleh kan, sebab dia baca dulu kan. Illa ayyaqra'a ayataha, melainkan bahawa membaca ayatnya, ayat tilawah, fi hadhil awqati, pada waktu ini, waktu haram tu, biqasdi sujudi, dengan qasad semata-mata nak sujud. Au yaqra'a fi ghairiha, atau membacalah ia seorang tu fi ghairiha, ghairi hadhil awqat, dia baca sebelum asar lagi. Liyasjuda fiha,
untuk sujud ia fiha fi hadzal awqat. Maka itu tak boleh, tak boleh kan? Tak boleh. Lepas tu wa'addi dan membilang oleh aku kal muharrari, agar aku seperti kitab muharrar wa ghairihi ghairu muharrar li awqatil karahati khamsatan. Bagi waktu karahah tu jadi 5. Wa'addi li awqatil karahati tu khamsatan ajwadu. Bilangan aku tu terlebih bagus min addihi, daripada bilangannya asal laha li awqatil karahah ni salasatan. Dia bilang 3 je. Dia bilang 3. Padahal hak ni senang ingat kan 3. Iaitulah indal istiwa itu waktu kembang, wa ba'da subhi, dan selepas daripada solat subuh, hatta tartafi asyamsu karumhin. Sini karumhin tidak ada qadra. Karumhin itu makna qadra juga. Maknanya sehingga terangkatlah matahari itu seperti kadar segala, selembing. Jadi dia masuk 2 lah situ kan. Wa ba'dal asri hatta taghruba, dan selepas pada asar sehingga jatuh terbenamlah ia matahari. Jadi 5. Jadi 4 dengan 5 lah tu. Tapi dia bilang 3. Sebab apa? Ajwadu fa inna karahat as-salati, kerana sesungguhnya makruh sembahyang inda tulu'i syamsi, ketika naik matahari, hatta tartafi'a, ketika terangkat ia kadar selembing itu, wa inda lisfirari, dan ketika kekuningan, hatta taghruba tu dia ammatun dia umum liman shalla subha wal asra, bagi mereka yang telah sembahyang subuh ia dan orang yang telah sembahyang asar ia. Wa li ghairihi li ghairi man shalla. Oh gitu. Sebab tu dia tak ajwadu tu. Dia tak sama kan. Dia tak sama sebab apa? Sebab hak tadi ni sama ada orang tu sembahyang subuh dan tak sembahyang subuh ke. Tapi kalau orang tak sembahyang subuh kan, dia boleh je sembahyang selepas orang duk sembahyang subuh tu kan. Untuk dia lah. Untuk dia kan. Kami ibarat Syekhul Islam ni berkata orang yang tak sembahyang subuh lah. Orang yang tak sembahyang subuh lagi, dia masih boleh sembahyang lah waktu orang lain pakai sembahyang dah kan. Cuma waktu waktu naik matahari tu dia tak boleh juga lah, walaupun dia tak sembahyang subuh kan. Ini ialah ajwadu ni dia kata selepas ketiadaan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi tu ada, dia tahulah nak jawab macam mana kan. Ala al-ibaratil ula khasatan biman sallahuma ala saniyati oleh ghairihi ala al-ibaratil ula, dengan ibarat yang pertama khasatan khusatan kan. Biman sallahuma, dengan mereka yang telah sembahyang ia akan kedua-duanya subuh dan asar tu, ala saniyati, dia tak ibarat yang kedua kan. Ala saniyah pun sangat. Ala ibarat saniyah. Apa hatta taruba amatan liman shalla as-subha wal asra wa li ghairihi. Itu ala al-ibarati ula kan. Ibarat ula tu ibarat dia lah. Khasatan biman shallahuma ala saniyati wa ibarati saniyah. Faslun ay hadha faslun fi man tajibu alaihi salatu, pada mereka yang wajiblah di atas dia tamat oleh solat. Wa ma yudhkaru ma'hu, dan barang disebutkan dia barang disebutkan dia barang tu ma'hu
ma'aman tajibu alaihi salat. Innama tajibu, sebenarnya wajiblah ia salat tu ala muslimin, di atas orang Islam. Semuanya wajiblah ia solat tu di atas orang Islam, walau fi ma madha, walaupun pada barang yang telah berlalu lah ia fadakhala al-murtaddu. Walau fi ma madha ni fadakhala al-murtaddu, maka termasuklah oleh orang murtad, wajib juga. Kalau orang kafir itu dia tak wajib, tapi tak wajib mutalabah lah kan. Ala muslimin mukallafin, yang mukallaf, apa mukallaf tu? Ay balighin aqilin, yang baligh, yang ada akal. Zakarin aw ghairihi, lelaki ataupun bukan lelaki. Ghairi zakarin tu adalah dua lagi lah, unsa dan khunsa kan. Tahirin, yang suci, tafrad dia fala tajibu, maka tidak wajiblah ya solat tu ala kafirin asliyin, di atas orang kafir asli. Kafir asli tak wajib, tapi tak wajib tu wujuba mutalabatin biha, sebagai wajib tekanan dengannya, dengan solat tu fi dunia, di dunia aja. Sebab apa? Li'adami sihatiha minhu, kerana ketidak sahnya solat minhu, minal kafir tu. Lakin tajibu alaihi, wajiblah di atasnya, di atas kafir ni wajiblah ia solat tu alaihi, alal kafir tu wujub iqabi, sebagai wajib siksaan. Maksudnya kalau dia tak sembahyang dia kena siksa. Alaiha, ala solat fil akhirati, di akhirat kelak. La tarkiha. Alaiha ala tarkiha, kerana meninggal solat fil akhirati, di akhirat. Kama taqarrara, sebagaimana telah terhurailah ia itu fil usuli, dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh dia apa? Dia ada uraikan al-kufaru mukhatabuna bi furu'i syara'i kan. Sebab apa dia orang kafir ni wajib juga ni, kat litamakunihi, kerana bolehnya kafir itu min fi'liha, daripada melakukannya solat bil islami, dengan masuk Islam. Masuk Islam mengucap baru boleh sembahyang. Boleh je sembahyang seminit je. Wala ala sabiyin, dan tidak wajib di atas kanak-kanak, wa majnunin, dan orang gila, wa mughman alaihi, dan orang pitam, awas sakarona, dan orang mabuk. Sebab apa? Li'adami taklifihim, kerana ketidakkan taklif mukallaf mereka itu, sabi, majnun, al-arba'ah tu. Wala ala haidin, dan tidak wajib juga di atas perempuan haid, wa nufasa'a, dan perempuan nifas. So dia mufrad dengan wazan nufasa. Dia tak kata nafis, dia kata nufasa, dia mufrad. Sebab apa? Li'adami sihatiha, kerana ketidakkan sahnya solat tu minhuma, daripada keduanya haid dan nufasa. Wa wujubuha, dan bermula wajibnya wajib solat tu alal muta'addi bijununihi, di atas orang yang sengaja dengan gilanya. Dia sengaja buat jadi gila. Sengaja buat gila ni macam mana? Dia telan pil bagi gila. Ataupun orang lain ni duk main bagi masuk hantu tu kan, dia main tepuk dai jadi gila kan. Kan orang duk main kuda kepang apa semua tu kan, mak yung semua tu, itu sengaja tu, sengaja bagi jin masuk. Jin masuk tu jadi gila. Mengundang Mengundang jin kan.
Kan junun tu dia jin, maknanya gila-gila ni dia berkait dengan jin. Di atas orang yang sengaja gila, au irma'i, ataupun sengaja pitam, au sakrihi, ataupun sengaja mabuk. Wa wujubuha tu aindaman abbara biwujubiha alaihi, di sisi mereka yang ibaratlah ia dengan wajib solat alaihi, ala tu ala majnun mu'man mukrah, alaihi ala muta'addi tu kan, dia tak orang yang sengaja tu. Wujud tu khubah, wujubun iqadin, adalah wajib yang iqad, wujuban iqadin, wujubun iqadi sababin gitu kan. Kama taqarrara fil usuli liwujubil qada'i alaihi halal muta'addi. Wajib tu dia panggil kesababun untuk korbannya. Wa wujubu halal muta'addi tu wujubun iqadi sababin, adalah wajib terjadi sebab, wajib menjadi sebab sahnya sebab tu kan, wajib untuk sah. Ini iqad tu makna ini iqad tu solat tu kan. Kama taqarrara fil usuli, dia terurai dalam kitab usul fiqh. Ada awal wujub bil qada'i alaih. Tak lupa dah dalam kitab usul fiqh. Ada ke dia urai masalah muta'addi ni? Kan? Dalam usul fiqh apa ni, dalam waraqat ni kan? Dalam waraqat sebenarnya tak ada. Ni usul fiqh dia lah ni, usul fiqh lain lah kan. Usul fiqh lain. Sebab tu kita tak faham. Dia kena mengaji banyak kitab usul fiqh. Usul fiqh Syekh Zakaria Ansari. Kama sayati, seperti barang yang akan datanglah ya iyama. Fala qada'a ala kafirin asliyin idza aslama, maka tiada jenis qada di atas kafir asli apabila masuk Islam ia kafir asli. Orang kafir kalau masuk Islam tak apa. Sebab apa? Targhiban lahu, kerana menggemarkan lahu baginya, bagi kafir asli ini fil islami, pada masuk Islam. Wa liqaulihi ta'ala, dan kerana firman Allah Ta'ala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma yaghfir lahum ma qad salaf. Apa? Katakan bagi orang-orang yang kafir mereka itu, jika menghentilah mereka itu daripada kafir mereka itu tu, yughfar lahum, diampunkan bagi mereka itu. Allah lah ampun. Asalnya yughfar kan, dia sebab tak ada Allah dalam ayat Quran. Asalnya yughfar lahum ma qad salafa, dosa yang telah berlalu ia. Pada orang kafir ni kalau pak dia mengucap, habis jadi kain putih. Macam dia baru lahir, dosa-dosa lalu tu habis terampun. Dia kata pada mati, ini tu mati macam tak ada dosa. Tak ada. Selepas belum mengucap, dia mati dalam keadaan syurga, ahli syurga. Wa kharaja bil asli al murtaddu, terkeluar yang kata kafir asli ni orang kafir murtad. Wal iyad billahi min zalik.
Fa'alaihi, maka dia wajib di atas murtad ni ba'dal islami, selepas daripada masuk Islam, wajib apa? Qada'u ma fatahu, wajib oleh qada barang yang meluputlah ia murtad tu akan zaman ar-riddati, pada masa dia jadi murtad, hatta zaman al-jununi, zaman ni sehingga masa gila, baca hazda zamana boleh, zaman ni boleh, sehingga masa gila fiha fir riddah. Dia masuk murtad lah keadaan normal, lepas tu dia jadi gila. Masa tu pun dia kena qada juga. Sebab apa? Taghlizan alaihi, kena diberati di atasnya, di atas murtad tu. Bi khilafi zamanil haid wan nifasi fiha, persalahan masa haid dan masa nifas fiha fir riddah. Kama sayati itu tak kena qada lah, sebab tu kalau duduk dalam Islam pun dia tak kena kan. Kama ya'ti, itu barang yang akan datanglah ia ay bayanuhu. Wal farqu, dan beza dua tu apa dia? Anna isqatus salati 'ala al-haidi wan nufasa'i azimatun. Bahasa menggugurkan sembahyang di atas perempuan haid dan nifas itu adalah azimah, wa anil majnuni rukhsatun, dan gugur di atas orang gila tu adalah rukhsah je. Azimah ni apa dia? Macam kemestian Azai. Itu dia kemestian, gugur semayang di atas perempuan haid nifas tu. Tapi gugur daripada orang gila ni cuma rukhsah aja sebab dia gila. Kemudian wal murtad tu, dan murtad ni laisa min ahliha, bukanlah ia murtad daripada ahlinya, ahli rukhsah. Wa ma waqa'a fil majmu'i, dan bermula barang yang jatuhlah ia ma tu dalam kitab majmu' syarah muhadzab tu, apa dia ma waqa'a tu bayan min qada'il haidil murtadati zaman al-jununi, daripada qada' perempuan haid yang murtad pada masa dia gila tu adalah sabqu qalamin, calanca pen. Macam sabqu kalamin tu, tergelincir apa, tersasul pen dia tu. Imam Nawawi ada tulis dalam kitab Majmu', kena qada, mana perempuan murtad dia keluar haid, dia nanti dia kena qada sepanjang dia murtad, dia keluar haid tu. Itu silap tu, sebab dia tersabqu qalamin. Maknanya dia sampai tak boleh nak tanggung dah lah, sebab dia bagi sabqu qalamin tu kan. Susut lah orang ni. Susut sekali. Susut apa? Susut tu masa dia akhiran kalau tak nak tanggung. Tak nak tanggung lah. Kita sangka baik cakap orang tu salah sebut. Salah sebut je lah. Sebab dia tak boleh nak tanggung lah. Kalau tanggung tak apalah, boleh tanggung lagi. Sebab kalau pakai betul-betul jahil lah pula kawan tu. Jahil lah pula Imam Nawawi kan. Kalau tak pakai sabqu qalamin. Nak mengelak daripada menjahilkan Imam Nawawi tu, kita tasabqu qalamin. Dia waw pada wama tu ma istinah bayan ni tu lah. Kalau orang tanya kan, habis tu yang Imam Nawawi sebut kata perempuan haid kena qada lah kita majmu' tu. Itu sabqu qalamin tu. Dia sebab apa? Sebab majmu' ni dia terlampau besar, kadang-kadang tersilap tulis. Tapi itulah kita kata Imam Nawawi ni dia pun makhluk, tak maksum lah. Sebab Imam Nawawi ni kita punya kitab-kitab dia tu bercahaya. Kitab-kitab dia tu mabruk lah. Dia special. Ada ulama dulu ni dia suruh anak murid dia pergi cari kitab Imam Nawawi, semua orang sepakat mari dia nak check
Kemudian nak buat, dia kata nak cari macam mana kalau ada dalam perpustakaan tu berjuta-juta kitab. Masa yang di apa tu Iraq dulu, yang sebelum pada kitab dibakar tu kan, banyak kitab. Nak cari macam mana? Dia kata hampir waktu malam, nanti waktu malam nampak cahaya mana ambil. Dia pun kutip-kutip kitab yang bercahaya tu, balik buka semua kitab Imam Nawawi. Mana kitab dia mabruk, diberkati. Tapi ada silap juga, no? Silap. Buat macam mana? Wala qada'a ala sabiyyin, dan tiada jenis qada' di atas kanak-kanak, zakarin aw ghairihi, sama ada lelaki ataupun ghairi zakar. Idza balagha, apabila baliglah ia, wa yu'maru biha, dan perintahkan dengannya dengan solat tu, mumayyizun, akan kanak-kanak mumayyiz, li sab'in, ketika umur 7 tahun, wa yudrabu 'alaiha, dan dipukul akan dia, akan suami itu, 'alaiha ay ala tarkiha, kerana meninggalkan solat, 'alaiha ala solat, Ala ta'liliyah. ala ta'liliyah, alaiha ala tarkiha, mana kerana meninggal solat, kena pukul. Li ashrin, ketika umur 10 tahun. Sebab apa? Li khabari Abi Dawud wa ghairihi, muru as-sabiyya bis salati. Ayat maksud tu muru Allah lakum kan. Ini muru as-sabiyya bis salati, perintahlah kamu akan kanak-kanak dengan sembahyang. Idza balagha sab'a sinina, apabila sampai mereka itu 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha, dan apabila sampailah ia 10 tahun, maka pukullah kamu akan dia 'alaiha ala tarkiha. Wa huwa hadis ni, wa huwa khabar ni, kama fil majmu'i, sebenarnya sebuah kitab majmu', hadisun sahihun, ala hadis sahih. Kasaumin ataqahu, hakadan solat ni kasaumin, samalah seperti puasa yang ataqahu, yang puasa ia suami tu akan saum. Mana kata Allah Ta'ala suruh perintah semayang ni bukan semayang tu saja, mana semua. Sebab semayang ni rasul amal, di kepala amalan. Jadi bila Allah Ta'ala perintah semayang, maksudnya Allah Ta'ala perintah puasa juga. Masa dia umur 7 tahun kena puasa. Fa innahu, maka bahasanya sabi ni yu'maru bihi, diperintahkan sabi tu bihi bisaum, dengan puasa tu, lisam'i, ketika umur 7 tahun. Kita yang wajib suruh, dia tu tak berdosa lagi. Wa yudrabu 'alaihi, dan dipukul akan dia akan sabi 'alaihi ay ala tarkihi, kerana meninggal saum tu, puasa tu, li ashrin, ketika umur 10 tahun. Kasolati, mana qiyasa ala solati, yang di atas semayang tadi. Wa zikrud darbi alaihi, itu min ziyarati, dan memukul di atasnya, di atas suami itu daripada tambahan aku. Wal amru bihi zakarahul aslu, dan memula perintah dengannya dengan bisawm kan, dan bermula perintah dengannya dengan puasa tu, zakarul aslu juga akan dia, akan amar tu oleh asal Imam Nawawi ni, fi babihi, dalam babnya bab saum, bab puasa dia ada lah. Qala fil majmu'i, berkatalah ia Nawawi dalam kitab majmu', wal amru wad darbu, dan suruh semayang, pukul, itu wajibani, wajiblah keduanya, alal wali, di atas wali. Siapa wali tu? Aban kana, bapa ada ia, aw jaddan, ataupun tuan, aw wasian, ataupun orang terima wasiat. Orang terima wasiat ni macam kita kata guru, ustaz di sekolah tu kan. Bapa dia wasiat, bapa dia wasiat, dia buka wasiat ni maksudnya lepas mati. Tak, mana bapak dia wasiat aku kalau mati ni hang bela anak aku lah. Jadi itu punya wasi kan, wasian.
Qaiman ni barulah macam kita kata apa, ustaz-ustaz sekolah tu lah. Qaiman Orang yang dikuasa. Qaiman ni mana orang yang berdiri di tempat pok dia. Ia adalah min jihatil qadi, daripada pihak Tok Qadi. Orang yang berdiri daripada pihak Tok Qadi, maknanya Tok Qadi lantik. Sama ada Tok Qadi tu sendiri ke ataupun Tok Imam apa semua tu kan, Tok Imam kampung apa semua tu, yang Tok Qadi lantik je lah. Dia ni kena suruh dan kena pukul. Jauh dia ni. Dia tak sama. Yalah, kalau dia tu dilantik oleh pihak autoriti kan. Tapi kata tak lantik pihak autoriti, tak boleh juga. Ustaz, warden yang dilantik oleh pihak autoriti lah. Apa ni kena jaga anak-anak yatim ni kan. Warden asrama anak yatim yang hak kerajaan tu kan. Wa fir raudhati, dan dalam kitab raudhah ka asli raudhah, yajibu 'alal abai, wajib di atas bapa wal ummahati juga, mak-mak pun wajib ta'limu auladihim, wajib mengajar anak-anak mereka itu at-taharah, akan bersuci, basuh berak, basuh kencing, mandi kan. Wa solat, ajar semayang ba'da sab'i sinin, selepas pada usia 7 tahun belajar dah. Itu yang orang sekarang ni duk hantar anak kecil-kecil ke pasti tadika tu kan, untuk nak lepas satu lah. Wa darbuhum, dan memukul atau ta'limu kan, ta'limu auladihim. Wajib oleh darbuhum, hukum mereka itu ala tarkiyah, kena meninggal salah ba'da 10, selepas usia 10 tahun. Wa qawluhu, dan kata mereka li sab'in wa 10 itu ai li tamami ahlima, bagi sempurnanya genap 7 tahun, genap 10 tahun tu. Wa qala Saimuri kan, yudrabu fi asna'il ashirati, dipukul akan dia pada pertengahan usia 10 tahun. Pertengahan usia 10 tahun ni maksudnya apa? Lepas pada 9 ke 10. Asna'i al-ashirah, tahun yang ke-10, maknanya 9,5 lah. 9,5 kan, usia 9,5. Sebab ashirah tu tahun yang ke-10, dan ke-10 tu belum tamam lagi. Kan, dia ada 6 bulan lagi. Jadi maknanya 9 tahun 6 bulan boleh. Tapi asna' tu tak semestinya 6 bulan lah, 4 bulan pun dia asna' juga kan. 9 tahun 3 bulan pun dia bagi asna' juga. Maknanya lebih daripada 9 tahun lah. Wa jazama bihi, dan menjazamlah dengannya, dengan maqalahu as-Saimuri ini Ibnul Muqri. Wa qawli mumayyizu tu min ziyadati, tamhaku tu. Wala qada'a ala zi jununin aw nahwihi, dan tiada jenis qada wajib di atas orang yang gila ataupun seumpama zi junun, nahwi junun kan, orang gila ataupun seumpama gila. Contohnya kairma'i, seperti orang yang pitam, wasakarin, dan seperti orang yang mempunyai mabuk, tapi bila ta'addin, tanpa sengaja, tak sengaja lah. Iza afaqa, apabila siuman ataupun apabila sedar ia, fi ghairi datin, pada lain daripada murtad wa na'udzubillah tadilah, wa ghairi nahwi sakarin, dan lain daripada seumpama mabuk, ka irma'in, abi ta'addin, yang dengan sengaja tu kan. Tak sengaja, hak sengaja kena qada lah. Amma fihima, adapun pada kedua-duanya, fil murtad, apa ni, fil ridah wa nahwi sakarin, ayat bita'addin tu kan. Ka'anir tadda, seperti bahawa jadi murtad ia, summa junna, dia jadi murtad kemudian gila ia, au ughmiya alaihi, ataupun pitam,
au sukiro kan sakaro ataupun mabuk ya, dia sakaro, dia kena baca sakaro lah. Kalau junah tak apalah sebab dia majnun kan. Ughmiya alaih tu mu'man alaih, tapi sakaro sebab sakaro tu. Au sakaro ataupun jadi mabuk ia bila ta'addin, dengan ketidaksengaja sengaja. Dia murtad dulu, lepas tu buat jadi semua tu dengan tak sengaja. Wakaan sakara, dan seperti orang tu mabuk ia, au ughmiya alaih atau pitam bita'addin dengan sengaja, summa junna, kemudian dia jadi gila. Au ughmiya alaihi au sakara bila ta'addin, semua tu fayaqdi, maka mengqadha ia fi muddatal jununi, pada waktu gila tu, awil irma'i ataupun pada waktu pitam, awis sakaril atau waktu mabuk yang tiga-tiga tu, alha silatu musalata kan, yang terhasil lah ia mudah. Supaya ketika muddatal junun, yang terhasil lah yang mudah tu fi muddatir ridati, tak boleh alhasilati. Yang terhasil lah ia asal-asal tu, yang terjadi gila pita mabuk tu kan, fi muddatir ridati wasakari wal irma'i, dalam tempoh murtad, mabuk dan pitam, bita'addi dengan sengaja kan. So apa kena qada li ta'addi, kena menyahajanya seorang tadi ni. Yang kedua tu bayangkan sakara au hukmi alaihi bi ta'dil, summa jud au hukmi alaihi au sakara bila ta'dil. Maknanya mula-mula dia minum contoh kan, mula-mula dia minum arak dulu, lepas tu mabuk, lepas tu tiba jadi gila. Dia minum arak, dia mabuk sengaja. Kemudian tengah tu dia jadi gila. Ataupun jadi pitam kan. Macam tu. Sebab dia sengaja. Maknanya apa-apa yang didahului oleh sengaja tak boleh kena qada. Wa kharaja biqauli. Ada jadi satu ni yang orang sekarang ni ditidurkan tu. Ditidurkan tu dia masuk dalam mana? Dia masuk dalam mu'man alaih. Okey, mu'man alaih tu dia sengaja ke tak sengaja? Sengaja tu. Kan? Sebab doktor minta izin. Kalau dia tak mahu pun boleh, kan? Minta izin. Wali waris semua pekat sign kan. Tak apalah. Ditidurkan. Jadi dia tidur. Tu kalau macam tu dia panggil sengaja lah, sebab dia izin kan. Jadi selama dia tidur tu, dia bangun nanti dia kena qada balik. Tapi ada juga kes yang dia tak sengaja. Ada macam bapak saudara saya tu, dia dah sampai 5 kali kena ditidurkan. Kali pertama minta izin, kali kedua minta izin, main kali ketiga, keempat, kelima dah lah. Kalau tak terus ya. Masuk terus doktor pam pergi tidur, tak beritahu apa pun. Kan? Jadi hak tu dia tak tahu apa-apa kan. Dia tak tahu apa-apa. Jadi itu dia tak sengaja lah kan, orang yang buat. Jadi hak tu dia tak kena qada lah. Wa kharaja biqauli bila ta'addi thumma law ta'adda bizalika. Keluar yang kata aku tanpa sengaja tu oleh masalah yang sengaja ia bizalika bisalasah tu. Fa alaihi alqada'u, maka wajib di atas dia kena qada. Walau sakara masalan bi ta'addin, dan jika mabuk lah ia seorang tu dengan sengaja, summa junna, kemudian dia gila bila ta'addin dengan tak sengaja, qada muddatas sakari, qada lah ia pada time mabuk saja, la muddat tajununi, maknanya tidak waktu gila selepasnya. Maknanya dia berhenti kejap dia gila, baru gila kan.
Bi khilafi muddatil jununil murtaddi, bersalahan waktu gila seorang yang murtad tu. Kama ulima zalika, seperti mana diketahui kan demikian itu. Sebab apa? Li'anna man junna fi riddatihi, kenapa sama orang yang gila ia pada waktu murtadnya, dia adalah murtadun fi jununihi, dia adalah dikira murtad pada waktu gilanya, hukman, pada hukumnya dia murtad juga kan. Wa man junna fi sakarihi, dan bermula mereka yang gila ia pada waktu mabuknya, laisa bisakarona kan. Tiadalah ia tu bisakarona, tiadalah ia tu mabuk, tiadalah ia tu dikira seorang yang mabuk fi dawami jununihi, pada berkekalan selama masa gilanya itu. Qat'an ay bila khilafin. Wa qawli, hukuman ni, qat'an ni dia guna hukuman tadi kan, pada hukum. Wa qawli au nahwihi a'amu min qawlihi au ighma'in wa bila ta'addin ila akhir itu min ziyadati, tambahan aku. Wala ala haidin wa nufasa'a, dan tidak wajib qadha di atas perempuan haid dan perempuan nifas, walau fi riddatin, walaupun dalam keadaan riddah. Diulang balik tadi kan. Idza taharata, apabila jadi suci lah kedua-duanya, haid dan nifas. Wa taqaddama al-farqu bainahuma, dan terdahululah oleh perbezaan di antara kedua-duanya, di antara haid dan nifas. Haid wa nufasa tu, wa bainal majnuni, dan di antara orang gila. Tapi wa zikrun nufasa itu min ziyadati, tambahan aku. Summa bayantu waqta darurati. Wallahu a'lam. Waktu darurat pula. Walau zalatil mawani'. Apa dia masalah zalal mani' dengan ja'al mani'? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fathan fil wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.